Aduh, macam mana ni? Aku dah kena tumpang kelas lain, dah kena minta sign. Lepas tu nak kena pergi berbicara lagi. Macam mana Nak buat macam mana? Kan nak belajar. Ini semua ketentuan qada dan qadar. Sabar. Sabar. Saya nak tanya, Puan Aisyah ada tak kat sini? Saya nak jumpa dia lah sebab saya ada hal untuk bincangkan pasal saya punya nak tumpang kelas ni. Maaf, Puan Aisyah ada kelas sekarang ni ya. Awak balik dulu, petang datang. InsyaAllah petang dia ada. Tanya Puan Siti ada tak? Sebab saya nak minta sign untuk form tumpang kelas ni. Oh, cari Puan Siti. Maaf, Puan Siti ada mesyuarat masa sekarang. Aduh, dah nak kena datang petang pula. Kenapa Video ini menerangkan secara ringkas cara menggunakan iClass Innovative Class Sharing Application, iaitu aplikasi digital Jabatan Pengajian Am Politeknik Seblang Perai bagi memudahkan permohonan menumpang kelas. Pertama, pelajar boleh mengakses iClass melalui laman rasmi PSP. Kemudian, pergi ke bahagian pengumuman dan klik poster iClass. Pelajar juga boleh mengimbas kod QR yang disediakan untuk akses lebih pantas. Setelah masuk ke halaman utama, pelajar akan melihat menu proses menumpang kelas. Langkah pertama, pilih kursus yang ingin ditumpang dan semak maklumat kelas seperti saiz kelas, hari, masa dan nama pensyarah. Langkah kedua, dapatkan email penasihat akademik mengikut jabatan masing-masing. Langkah ketiga, isi borang permohonan menumpang kelas dengan lengkap termasuk sebab permohonan dan muat naik jadual individu. Akhir sekali, klik submit dan semak keputusan permohonan melalui email. Keputusan akan dimaklumkan kepada pelajar, penasihat akademik, pensyarah kelas asal dan pensyarah kelas baharu.